Hari ini Pak Su nak kongsi sedikit tentang fungsi otak kiri ya. Kita ada otak kanan dan juga otak kiri ya. Dari segi kognitif ya, dari segi kemahiran berfikir dan penaklulan, otak ni boleh dibagi kepada dua fungsi ya, otak kiri dan juga otak kanan. Jadi antara fungsi otak kiri ialah satu berkaitan dengan bahasa ya, bahasa dan pertuturan ya. Jadi kalau orang tu dia pandai bercakap, pandai menulis, pandai mengarang, pandai berkomunikasi, ya, pandai berpidato, tu maksudnya otak kiri dia dominan ya. Tu bahasa dan juga pertuturan ya. Yang kedua, otak kiri juga berfungsi untuk pemikiran logik ya, pemikiran logik. Ya, kita ada dua bentuk pemikiran, kreatif dan juga logik. Jadi otak kiri menjaga ya pemikiran logik ya. Logik ni maksudnya kalau kita ambil contoh sebab dan akibat ya, kalau awak makan makanan yang berzat, insya-Allah awak akan jadi sihat. Logiknya begitulah ya. Kalau awak rajin belajar, insya-Allah awak dapat markah yang tinggi. Itu logik ya, pemikiran logik ya. Dan yang ketiga, otak kiri juga berfungsi untuk kemahiran menganalisa ya, menganalisis ya. Maknanya kalau katakan kita ada satu data mentah ya, satu maklumat mentah, otak kiri boleh beranalisa, dia boleh pecah-pecahkan ya. Misalnya kalau orang bagi kita data mentah, kita boleh ini kita boleh bagikan pada mengikut bangsa. Yang ni pula kita boleh bagikan ikut pendapatan, ingin itu ikut latar belakang pendidikan. Jadi kita boleh pecah-pecahkan maklumat tu ya. Yang mana kita boleh menganalisis ya, data, fakta dan sebagainya. Itu kemahiran analisis ya. Dan yang seterusnya, otak kiri juga berfungsi dari segi pemikiran berstruktur ya. Lawan kepada pemikiran berstruktur ialah pemikiran kreatif. Kreatif tu otak kanan. Pemikiran berstruktur ni otak kiri ya. Maksudnya kita berfikir berasaskan urutan ke, berasaskan fakta ke ya, berasaskan masa ke ya, berasaskan keadaan ke, proses ke ya. Jadi ada struktur ya. Ada macam ada SOP ya, ada peraturan ya, perkiraan berstruktur ya. Itu juga otak kiri ya. Dan yang seterusnya, otak kiri juga bertanggungjawab dari segi matematik dan pengiraan ya. Jadi kalau anda memang hebat dari segi matematik dan mengira, mana otak kiri anda memang berfungsi dengan baik ya. Itu dia. Jadi itu antara lain fungsi otak kiri, dan ada orang dominan dari segi fungsi otak kiri dan ada setengah orang dominan dari segi otak kanan ya. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Terima kasih.